Isu seterusnya Tan Sri ialah Sabah dan Sarawak. Saya tahu kawan-kawan saya di Sabah dan Sarawak, sementara mereka nak sebut apa yang sebut, tetapi terpaksa diulas, dilapik, macam-macam supaya jangan ada rasa kecil hati oleh pekan. Saya faham. Itu politik. Tetapi hakikatnya, hati mereka berdarah. Hakikatnya. Semasa penubuhan Malaysia, Sabah dan Sarawak bukan negeri. Sabah dan Sarawak tubuh Malaysia dengan 4S. Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Singapura. Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak. Meaning to say, Tan Sri, kita ialah equal partners. Sabah dan Sarawak is not one of the states. Sebab itu, saya kira apabila datang kepada peruntukan, Sabah dan Sarawak tidak boleh ditreated sebagai sebuah negeri. Malah mereka memberikan lebih banyak. Saya orang Semenanjung, Tan Sri. Sepatutnya saya rasa gembira apabila Semenanjung dapat banyak. Ya, penambang. Okay. Terima kasih Tan Sri Speaker dan Sungai Petani. Setujukah Sungai Petani bahawa hujah-hujah kita dengar di Parlimen sejak 2013 penggal ini, ramai telah meminta untuk lebih banyak concentration dengan izin kepada Sabah, terlebih lagi dengan permintaan Sabah dalam segi ekonomi, pengagihan wang dan segala development yang diminta. Ada juga satu, Sungai Petani, setujukah Sungai Petani bahawa Hari Kaamatan ataupun Tadau Kaamatan dan juga Hari Gawai belum lagi ditaraf sebagai national holiday di peringkat nasional? Terima kasih. National holiday, bukan national festivity, tetapi apa orang Sabah dan Sarawak hendak adalah satu pengiktirafan bahawa festival Sabah dan Sarawak ini dijadikan national public holiday di Semenanjung. Terima kasih. Terima kasih penampang, terima kasih Tan Sri. Penampang, bila kita buat syarikat, okey, kita ada partners. Walaupun saya pegang 60%. Dua shareholders lagi pegang 20%. But shareholders saya dengan mereka sama. Status is the same. It doesn't matter whether you hold 60%, 20% or 40%. It doesn't matter. Itulah pengiktirafan kita because we form this company. Harus ada penghormatan. So what is yours is yours. What is yours is yours. Soal 20 points, 18 points. Boleh. Sikit dah. Terima kasihlah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih sahabat saya, sahabat Petani. Ini seorang bos yang kalau dia jadi menteri nanti tetap dia mendapat sokongan daripada penduduk Sabah. Terima kasih, tetap. Sebab isu-isu yang dibawa oleh Yang Berhormat ni kita sudah pun bertubi-tubi Yang Berhormat. Jadi terima kasihlah kerana menyokong hati rakyat dalam lubuk hati kami dari Sabah dan Sarawak ni. Terima kasih Yang Berhormat. Dan kalau Yang Berhormat sudi, tolong juga perjuangkan hak-hak para menteri. Yang mana perkara 20 yang ada 4 isu yang termasuk dalam perlembagaan. Dan inilah isu-isu yang kita perjuangkan. Yaitu ada isulah Yang Hormat tahu dan yang lain itu belum lagi dapat ditunai oleh kerajaan. Dan saya harap, kami berharap begitu besar, tidak ada Perdana Menteri yang begitu baik kepada orang Sabah, terlain daripada pekan. Jangan ketawa pukul. Ini perkara yang betul. Jadi Yang Berhormat, terima kasihlah menyokong. Jadi tolong perjuangkan lagi isu-isu yang belum ditunaikan. Tan Sri, saya tetap berjuang, Tan Sri. Sebab saya juga ada Sungai saudara. Petani, sekejap mencela, boleh? Terima kasih Tan Sri Speaker, Sungai Petani. Saya juga ingin menyokong apa permintaan Putatan tadi. Tetapi bolehkah Putatan juga meminta pekan untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri dari Sabah ataupun Sarawak? Terima kasih. Saya kira seperti yang saya katakan tadi,
ini sepertilah sebuah syarikat. We are partners. We are partners. Saya melihat Tan Sri, sebab saya ada saudara yang kahwin dengan orang Sabah, Tan Sri. Saya dapat melihat Tan Sri beginilah ya. Apabila saya memandu daripada Sungai Petani, Tan Sri, dengan kereta saya tiap-tiap Saban Minggu, Tan Sri, sampai ke Kuala Lumpur 4 jam. Kalau tak ada IS mungkin 3 jam setengah ataupun 3 jam. Tapi ada IS ni saya 4 jam, Tan Sri. Jalan yang elok, pemandangan yang elok, tempat R&R yang cantik. Tapi kalau pergi Sabah, menangis, Tan Sri, menangis. Boleh selitih sikit. So, Penampang menjolok saya tadi. Penampang menjolok saya tadi, adakah yang berhormat Tatan bersetuju supaya satu timbalan Perdana Menteri dilantik daripada ahli Parlimen Sabah? Saya setuju. Saya setuju kalau adalah terdapat ahli parlimen yang layak dan memerlukan, dan oleh kerana yang berhormat sentuhkan soal peruntukan pembangunan di Sabah itu agak berkurangan. Tidak mendapati seperti dalam perlembagaan kita yang dulu apabila kita tubuh satu negara dipanggil Malaysia. Saya kuat di sini. The Parliamentary Services Act PSA 1963 dengan izin is an act providing for Parliament of Malaysia to conduct its own administration, staffing and financing. The act was repealed in 1992 after the Speaker, the then Speaker of the Dewan Rakyat, the lower house of Parliament, Zahir Ismail, unilaterally had it removed from the book. Apa pendapat yang berhormat soal ini? Saya dah sebut, Tan Sri, bahawa harus wujud separation of power. No doubt about it, Tan Sri. Saya akan pertahankan isu ini semua ianya termaktub dalam perlembagaan. Sebab itu saya kata, Tan Sri, you are speaker, this is your domain. Your domain, nobody else. Sebab itu saya menyokong putatan 100%. Kembali kepada Sabah. Sungai Petani berbahagia, bertambah bahagialah saya kalau sekiranya setiap kali saya kata itu melanggar peraturan mesyuarat, alil yang berhormat akur. Jadi tidaklah betul kalau ini adalah domain saya 100%. Sila teruskan. Terima kasih, Tan Sri. Kembali kepada Penampang. Okay. Terima kasih Sungai Petani, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya ada mengatakan bahawa mungkin Sungai Petani tidak mendengar suara-suara dari Sabah. Kalau kata jalan raya, dan kita sudah menyuarakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa perbandingan di antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak ini antara bumi dan langit. Berarti kekurangan begitu besar. Kita sudah suarakan. Jangan lagi Sungai Petani kata kita dalam di Sabah, ahli-ahli Parlimen Sabah tidak menyuarakan. Sudah kita suarakan perbezaannya di antara bumi dan langit. Jadi kita mau supaya mungkin kerjaan persekutuan dengan suara kita ini mereka boleh memberi apa yang perlu untuk negeri Sabah. Sebelum saya beri kolangan, saya nak jawab. Yang berhormat, saya faham. Tetapi semasa saya menjadi penuntut sekolah pada tahun 1970-an, yang berhormat, anak-anak Sabah boleh dihantar dari Sabah ke sekolah Sabah di bawah yayasan. Dan mereka ialah di antara anak yang kaya, yang diberikan segala-galanya. Dan saya amat jealous waktu itu. Kerana waktu itu, tahun 70-an, Sabah bukan di bawah. Sabah yang adalah negeri, kononnya, yang teratas. Jadi apa masalahnya sekarang? Apa masalahnya sekarang? Sebab itu saya kata tidak timbul soal ahli parlimen tidak bercakap. Ahli parlimen Sabah dan Sarawak tidak bercakap. Tetapi adakah cakap-cakap ini didengar oleh pemerintah? Itu isunya. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Berlari saya bila mendengar isu Sabah oleh Putatan. Penampang saya kait daripada apa yang saya nak wajukan soalan kepada Sungai Petani. Kebolehan dan kewibawaan anak-anak Sabah itu adakah tidak ada? Dia kata yang berkelayakan oleh Putatan. Bagi saya, peluang perlu diberikan. Kedua, yang dimasukkan dengan saudara
daripada Sabah dan Semenanjung itu atau Sarawak itu, saya nak tanya, sedaranya sebelah mana? Ataupun ikatannya bagaimana? Adakah ikatan itu terpaksa diluahkan dalam memastikan rakyat Sabah terbela dan juga Sarawak terbela, tak dipinggirkan? Apakah Sungai Petani bersetuju bahawa peluang itu perlu diberikan? Tak kira kalau saudara Sungai Petani ke ataupun IPA 2 ke, yang penting mereka juga perlu kena diberikan peluang. Apa pandangan Sungai Petani? Terima kasih. Sungai Petani, sambung sikit. Okey. Gara-gara apa yang dibawakan, Tan Sri Speaker. Sila. Terima kasih. Gara-gara yang dibawa oleh ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak ni, kalau diberi ucapan 30 minit, 5 minit pertama dia akan kata bagus, RMK ni bagus, semuanya bagus. Lepas tu 20 minit mengecam kerajaan, terutamanya pejabat awam, bukan kementerian. Balik-balik kita boleh semak ansat mereka, rupa-rupanya pejabat awam yang disalahkan. Lepas tu 5 minit terakhir tu, wah, terbaik, kami yakin dengan Perdana Menteri, kami yakin dengan kepimpinan. Apa maksud ini? Kalau betul nak menegakkan, biar tegak betul-betul. Tegas dan berani mengatakan bahawa ini adalah tak betul, ini yang kita desak di Sabah, ini yang kita desak di Sarawak. Apa pendapat yang berhormat? Saya masukkan ucapan yang berhormat ke dalam ucapan saya lah. Saya tak dapat nak luahkan sebegitu hebat ucapan. Ada 3 minit lagi, Mohd. Ya, Tan Sri, saya tak faham bagaimana kerajaan, kabinet, ada 10 orang menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kalaulah saya diberi pilihan dan diberi peluang untuk jadi Perdana Menteri, sudah pasti saya akan lantik seorang daripada Sabah untuk menjadi timbalan Perdana Menteri yang handle Sabah. Seorang timbalan Perdana Menteri yang handle Sarawak. Bukankah kita partners? Jadi biarlah orang Sabah yang faham masalah Sabah dilantik sebagai seorang timbalan menteri. Dan seorang yang faham masalah Sarawak untuk membalai untuk jaga Sarawak. Karena isu